Untuk korang yang tengah mencari mesin BC bawah 500 guys, dekat sini guys aku ada 16 biji guys. 16 biji mesin BC second hand. Kita ada kayuhan kiri, kita ada kayuhan kanan, dan yang lagi satu tu nanti last aku tunjuk kat korang. So dekat sini kita ada brand Abu Garcia. Korang boleh tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abu Garcia. Lepas tu kita ada pen, kita ada Daiwa. Ni Shimano. Ini Abu Garcia. Ini Shimano. Ni pun Shimano. Yang tu pun Shimano. Tu nanti last aku tunjuk kat korang. Itu bukan bawah 500. Yang lain ni semua bawah 500. Yang itu satu je atas 500. So guys, sebelum aku tunjuk barang ni kat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat dekat atas tu Orchid Tackle in Aquarium Kelang Selangor. Jadi kalau korang bajet bawah 500, korang tengok video ni sampai habis guys. Jadi yang pertama guys, aku ada V-Nator guys. Ni sebelum ni aku dah pernah buat V-Nator ni. Ni kayuhan kiri, harga dia 390. Kalau korang nak tahu ratio dia guys, korang DM kita guys. Sebab mesin banyak ni, kalau aku tunjuk dia punya spek, memang tak sempat video ni nak cepat. So yang sebelah dia guys, sebelum sebelah harga dia, harga dia 390. 390 siap kotak. Lepas tu kita ada Tailwalk. Ni Tailwalk, harga dia 450. Harga yang aku bagi ni tak termasuk post guys. Kalau korang nak post, ada charge sikit lah. Lepas tu sebelah dia kita ada Revo EXD SHS L ratio 8. Ni ratio 8. Yang mana main Toman tu, ini memang sedap. Siap kotak, harga 550. Ni 550. Tu kotak dia. Lepas tu kita ada Revo LT. Ni ratio 711. Lepas tu ratio 711. Nak tahu dia punya berat, nak tahu dia punya drag, DM je guys, senang. Ni harga dia 450. Lepas tu ni kita ada Power Crank, Revo Power Crank ratio 6. Harga dia 450. Condition dia pun cun. Yang mana rasa tak puas tengok kat video, datang je kedai. Tengok depan-depan. Lepas tu kita ada Revo Elite IB Rocket 9. Yang ini ratio 901. Harga dia 450. Macam Toman memang cun. Okay. Lepas tu yang ini sebelah dia, kita ada Abu Revo Elite 7. Harga dia 330. Jackpot guys, bawah 500 guys. Kalau korang bawah 500, kayuhan kiri, cari BC ni guys. Lepas tu sebelah dia lagi, kita ada Revo Elite IB. Yang ini ratio dia 6. Ratio 641, nampak tu, 641. Harga dia 435 guys. Barang hanya guys. Tapi kalau korang kayuh, memang korang terus beli. Lepas tu sebelah dia kita ada Revo Winch. Revo Winch ni ratio dia 541. Kolam memang cun, karo dasar. Harga dia 500. Harga boleh nego. Lepas tu kita ada Abu Rosin. Yang mana first nak main BC tu, nak cari yang bajet-bajet tapi yang okey punya guys. Ni guys, Abu Rosin. Ratio 8. 330 harga dia. Harga boleh nego lagi guys. Nego je. Lepas tu kita ada pen. Ini pen Phantom. Pen Phantom. Condition cun lagi. Harga 560. Kayu kiri. Lepas tu kita ada Daiwa Tatula tahun 2025. Ratio 631. Harga dia 500. Dapat nego bawah 500 guys. Confirm ni. Lepas tu kalau korang right handed guys, kita ada kayuhan kanan Metanium MG. Model lama 450. Tapi condition korang tengok memang lawa guys. Cantik lagi. Kayuhan kiri siap kotak. Lepas tu kita ada apa ni? Revo STX. Harga dah cabut dah. Ni harga dia. Harga dia 280. Revo STX 28. Harga boleh diskaun lagi. Lepas tu kita ada Shimano Scorpion DC 450. Yang ni mantap guys. Siapa beli yang bajet-bajet rendah tu, beli ni memang cun. Ada DC guys 450. Tapi model lama, tak ada kotak. Last sekali untuk kanan yang bawah 500, kita ada Grappler 150. Yang ni korang nak casting boleh, nak jigging pun boleh. Tapi more tu light jig lah. Yang mana main sotong, nak kayuhan kanan, ni memang sedap. Grappler. Okay guys, itu semua bawah 500. Kalau korang nak yang atas 500, yang paling mantap kat sini kayuh kanan. Ni guys, Antares DC kayuhan kanan. Harga 1340. Ni tahun bila man? 2016. Tahun 2016. 1340. Yang ini lebih 500 lah. Ni kotak dia sekali, kayuhan kanan. Jadi guys, kalau korang berminat dengan salah satu mesin yang aku dah tunjuk kat sini, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle and Aquarium Kelang Selangor. Berminat, korang DM je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.